tinggal lah. telah menghuluskan arti pulang. Duit siapa ni? Jadi hal yang Tak ada orang kot. Alamak. Ada ustazah mencuri ah. Okey. Kalau rakam ni viral ni bagus kan. Tunggulah kau viral kau. Macam lepak ayam kuku lah. Balik. Nak makan yang ke? Kejap. Tu bukan lepak. Mana? Tu. Betul dah. Kenapa dah sini? Cuma kita pergi tengok. Dah. Pak, kenapa nampak macam sedih ni? Tak, sebenarnya cuba kau tengok ni. Oh, ini yang video viral baru ni. Kenapa? Tak, saya jumpa duit 100 tu dekat situ. Bila saya ambil, saya niat saya memang saya nak sedekah. Tapi orang kecam saya macam-macam. Terus saya sedih lah, dia cakap saya ni ustazah tapi mencuri semua. Sedih lah macam tu. Kau ingat tak yang Ifah cerita pasal video viral dia itu? Aku rasa aku kenal kau ni. Kau tengok siapa? Oh, ni bukan Arif ke? Ya, aku kenal dia. Oh. Nak tak kalau kita jumpa dia, kita betulkan balik apa yang salah faham. Jom lah. Jom. Aku ingin jadi teman nyamanmu, tempat kau hilangkan keluh kesahmu. Kita berbincang tak karuan tanpa beban, dan juga hayalan tentang masa depan. Ku tak ingin cepat berlalu waktu yang ku punya denganmu. Kita berdansa dan tertawa gandeng tangan, semoga bergema. Hai, Assalamualaikum. Saya Ifah. Saya Fatimah. Okay, hari ini kami akan bercakap tentang topik penyalahgunaan teknologi dalam kalangan remaja. Okey, kalau kita tengok sekarang teknologi dah menjadi satu bahagian dalam hidup manusia, terutama dalam kalangan remaja. Kita bangun pagi, kita tengok phone, kita belajar pun guna internet. Even kita nak berhubung dengan manusia pun kita akan guna media sosial. Kita ni diibaratkan sebagai digital native, iaitu generasi yang lahir dalam teknologi. Okey Fatimah, menurut awak, apakah pandangan Islam terhadap perkembangan teknologi? Sebenarnya Islam tak pernah menolak teknologi digital. Malah ia menjadi medium yang sangat baik untuk belajar, berdakwah dan beribadah. Cuma yang jadi masalahnya ialah cara teknologi itu disalahgunakan. Awak tahu tak isu-isu yang berlaku sekarang? Tahu, banyak sangat berlaku isu-isu dekat media sosial seperti contoh cyberbullying, penyebaran fitnah dan juga konten-konten yang memalukan orang sehingga menjejaskan nasihat seseorang disebabkan komen-komen negatif. Sedangkan Islam ajar kita untuk jaga akhlak ketika berkomunikasi, menjaga maruah serta gunakan masa dengan bermanfaat. Sebab kata orang, teknologi hanyalah alat, tetapi membezakan baik dan buruknya adalah macam mana manusia menggunakannya. Jadi persoalannya, kenapa penyalahgunaan teknologi ini semakin berleluasa pada hari ini? Okey, sekarang kita bersama dengan Saya bukan Faizal ni. Okey, Faiz, boleh tahu share dekat saya apakah faktor-faktor penyalahgunaan teknologi dalam kalangan remaja? Okey, antara faktor penyalahgunaan teknologi dalam kalangan remaja adalah kurangnya pendidikan etika. So dekat sini ramai je remaja yang pandai guna media sosial, tapi dia tak tahu apa itu etika yang sebenar. So kita sebagai guru kenalah mendidik supaya mereka ni tahu batas media sosial, bukan tahu main je. So kita kena didik daripada awal supaya mereka dapat praktiskan dan tidak menyalahgunakan teknologi. Okey, terima kasih Faiz. Jadi saya rasa pemilihan rakan yang baik ni sebenarnya satu benda yang penting juga. Jadi kalau nak tahu lagi tak apa faktor-faktor lain, kita jumpa orang seterusnya. Okey, sekarang kita bersama dengan Saya Muhammad Zulkifli dan Muhammad Zainal Hamidin.
Okey, Umar, boleh tak awak share dekat saya apakah lagi faktor-faktor penyalahgunaan teknologi dalam kalangan remaja? Salah satu faktor yang ramai orang salah guna teknologi ialah kurangnya peranan ibu bapa. Kita boleh lihat sekarang ibu bapa kurang pantau aktiviti internet kepada anak-anak mereka. Seperti contoh, mereka bekerja, TV kat dapur, mereka akan dekatkan anak mereka dengan YouTube untuk tak ganggu mereka bekerja. Baik, terima kasih Umar. Jadi kita dah tahu beberapa faktor penyalahgunaan teknologi dalam kalangan remaja. Jadi korang nak tahu tak apakah kesan-kesan terhadap penyalahgunaan teknologi? Jom kita pergi kepada orang seterusnya. Okey, sekarang kita bersama dengan Ashraf Zairi bin Muhammad Nazari. Okey Ashraf, boleh tak awak share dengan saya apakah kesan-kesan yang akan berlaku kepada remaja bila dia orang salah gunakan teknologi? Okey, sekarang ini saya akan menerangkan kesan penggunaan teknologi dalam kalangan remaja. Pertama, dari segi emosi dan juga mental, penggunaan teknologi secara berlebihan akan menyebabkan pelajar merasa cemas, bimbang dan juga hilang kepercayaan kepada diri kerana membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Selain itu, media sosial juga dapat memberi fenomena cyberbullying yang menjadikan seseorang itu menjadi cemas dan hilang kepercayaan kepada diri. Okey, yang kedua pula, dari aspek akademik, pelajar penggunaan media sosial berlebihan dapat mengganggu fokus pelajar dalam pelajaran. Pelajar tidak dapat membahagikan masa dengan baik dan memberikan wang masa untuk belajar, dan akan menyebabkan prestasi belajar menurun. Okey, terima kasih Ashraf. Jadi itulah kesan-kesan yang akan berlaku kepada kita kalau kita salah gunakan teknologi. Jadi korang nak tahu tak apa lagi kesan-kesan yang akan berlaku? Jom kita pergi kepada orang seterusnya. Okey, sekarang kita bersama dengan Okey Hazri, boleh tak awak sharekan dengan saya apakah lagi kesan-kesan terhadap penyalahgunaan teknologi pada kalangan remaja? Antaranya adalah ramai remaja pada saat ini berkongsi video serta-merta tanpa meminta izin, semata-mata hanya untuk meningkatkan populariti diri. Hal ini boleh menjadikan hubungan sosial menjadi semakin renggang dan boleh terjadi pergaduhan antara sesama sendiri. Terima kasih Hazri. Jadi saya rasa itu adalah kesan-kesan bila kita sebagai remaja salah gunakan teknologi. Jadi, korang nak tahu tak apakah langkah-langkah yang patut kita buat sebagai remaja? Jom ikut saya kepada orang seterusnya. Okey, sekarang kita bersama dengan Nama saya Arif Razak bin Nazari. Okey Arif, boleh tak awak share dengan saya apakah langkah-langkah mengatasi penyalahgunaan teknologi dalam kalangan remaja? Baiklah, terima kasih. Bagi saya, langkah-langkah untuk mengatasi penyalahgunaan gadget ni ada dua. Yang paling saya suka isi dia iaitu yang first, mengawal diri, dan yang kedua, pantauan ibu bapa. Bagi saya lah yang paling saya rasa sesuai adalah ibu bapa punya pemantauan. Sebab apa? Ibu bapa ni dia bukan sekadar boleh tengok je macam mana anak-anak dia menggunakan gadget, tapi dia juga, ibu bapa juga dapat memantau masa. Maksudnya macam contoh, dia tetapkan had masa anak-anak ni untuk jangan buat benda yang mereka tak suka lah, apa yang mereka tak sepatutnya buat atas internet. Okey, terima kasih Arif. Jadi saya rasa teknologi ni sebenarnya tak salah, cuma semua pihak perlu memainkan peranan supaya teknologi itu tak disalahgunakan. Jadi saya rasa itu sahaja, tapi kita belum sampai di penghujung lagi. Kita akan pergi kepada orang seterusnya untuk simpulkan apa yang kita dapat hari ini. Okey, jom sekarang kita bersama dengan saya Nur Fatimah binti Muhammad Zainal Abidin. Okey Fatimah, boleh tak awak tolong simpulkan tentang topik penyalahgunaan teknologi dalam kalangan remaja? Okey semua, sebagai penutup, apa yang saya dapat simpulkan ialah
Remaja masa kini sebenarnya berdepan dengan satu isu krisis yang dinamakan nomofobia, iaitu singkatan kepada no mobile phone phobia. Kita jadi takut atau risau yang melampau bila satu hari tak dapat pegang phone. Kita rasa kita hebat sebab kita ikut arus moden. Tapi sebenarnya kita kedinginan emosi. Ya. Kita lebih fokus kepada dunia digital sehingga kita putus hubungan dengan masyarakat yang ada depan mata kita. Isu ni bukan main-main. Kalau tak ada kawalan dalam diri, ia boleh menyebabkan speed cyber, tertipu dengan skema dan ketegangan yang melampau. Dan kalau trend ni berterusan, akademik kita akan hancur, mental kita akan penat dan yang paling sedih, adab serta peradaban kita sebagai orang Malaysia akan hilang. Apa pendapat awak? Saya setuju. Saya rasa semua pihak perlu memainkan peranan. Ibu bapa kena hadkan masa penggunaan gadget anak-anak. Pihak sekolah pula kena bagi pendidikan ilmuka teknologi. Ini selaring dengan hadis Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimil akhlaq, yang bermaksud Rasulullah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak kita. Jadi, kesimpulannya, daripada kita guna smartphone untuk buat dosa atau membuli orang, apa kata kita tukar kepada jadi alat untuk dakwah dengan satu postingan yang baik yang dapat memberi manfaat kepada seluruh ribuan orang. Akhir kata, jangan jadikan smartphone sebagai tuan yang merosakkan kita, tapi jadikan dia hamba yang membawa kita kepada kebaikan. Sekian, terima kasih.